Kan ilyang. Anak telinan kami. Oh, tuan Nuran. Anak telinan kami. Jakarta. Ayo Jakarta kan? Iyo. Sakit emangnya. Dah ada sakit dah tua je. Iyo 89 umur dia kan. Iyo. Jadi dah. Sama sekolah ni aja tu, tapi ni ala tu mungkin Sama sekolah je Salam Eli tu. Oh. kakiku sudah dah berani. Ah. Saya tu kurang putih lepas lah. Oh. Tu lah 20 hari yang lalu sudah berawat dah baru. Oh, yo. Gigi yang sambil sama aja. Yo. Kurang sehat ya. Yo. Oh, ni lah sakit dah lutut ya. Ia kan sakit lutut ni kalau nak jatuh, aku kan nak jatuh. Yo. Saya pun nak. Payah berjalan kan. Kami mengelilingi jalan dari kuburan keliling mengingat kampung. Jalan dari ke Kurang dia jarang kan. Dia saya mak. Kau ni sepupu tewas. Nenek. Yo. Bunyi kamu. Hah? Mari benek. Dia bunyi kan itik dah. Oh gitu. Kalau bau ni kakak mendiang ibu tu baitik. Betek. Oh yo etek. Yo. Kalau lepas esok lah biasa juga ibu ke ibu Rina Iyo. itu. Lalu kita bu minta vitamin Iyo. Iyo. Mak ini Halim. Lah isi ku ah. Situ. Sedang gotong royong. Royong. Dia lagi orang apa kau ha. Iko ibu helwa sahel yang Iyo sayang. kalau awak anak amarami. Oh iya anak sini Rami yo. Iyo. Orang tu tinggal. Iyo. Ni Rami mah. Ama apa kerojo satu. Elai sobok tori di mesoji tiap subuh. Ayah, ama apa Iyo. kerojo. Ya, ante nampak depa di Facebook. Iyo. Epa kan nama Facebook Epa Iva Caniago. Oh itu apa tuh? Oh iyo. Ya nama kaponanya Latifah. Iyo. Kan siswa dak pandai ngerti Ipa Iya. Bepa Tapi iya. di Facebook tetap Epa Iva Caniago. Ipa Caniago yo. Banyak sobi Caniago kubangnya. Dia joleng kan. Panjang bona Iva Caniago kubang panjang bon. Panjang bonangan. Iyo. 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 Alende. Saya merantau di Bengkulu.